kalian? Siapa yang call? Sekarang ni cik cuma panggilan ke cik yang buat panggilan ke mahkamah ni? Oh, mahkamah. Ni panggilan pada mahkamah mana? Daripada mahkamah Melaka. Ada apa urusan ni buat panggilan ke sini? Oh, bukan saya yang call. Kamu yang call. Saya yang call? Saya kat sini pun terima panggilan. Oh, maknanya tak ada siapa yang call lah ni. Ada hantu call ke? Manalah saya tahu. Saya kat sini yang punyi saya angkat lah. Cik tengok sini ada apa ni? Saya pun tak tahu kenapa orang call saya. Saya angkat lah orang call saya. Oh, ada orang call cik. Dia call dia suruh. Dia kata daripada pegawai. Ni, apa ni? Betul dia suruh tekan. Saya tekan lah. Okey, macam ni cik. Siapa yang maklumkan pada cik tu? Perintah ke pegawai daripada mahkamah sini? Saya tak tahulah. Saya rasa ni kot. Ada jin kot. Tiba-tiba dia call saya. Dia bagi tahu. Dia cakap tiba-tiba dia daripada mahkamah. Kepala otak dia lah. Ni siapa ya? Telefon? Dia telefon. Dia suruh saya tekan nombor. Saya tekanlah nombor. Kenapa tu? Tak tahulah gila kot orang tu. Dia orang ke jin dari cik. Saya pun confused macam mana. Saya pun tak tahulah. Mungkin orang tu bodoh kot. Yelah tu kot agaknya. Cik pun bodoh juga ke macam orang tu? Cik yang bodoh sambung kat sini buat apa? Saya pula yang dibodohnya. Engkau dengan kawan-kawan kau sama bodoh kan? Cik yang bodoh lah sambungkan ke sini buat apa? Tak, kenapa ni? Kenapa? Ada hal apa ni? Tiba-tiba cakap pasal bank ni, kenapa? Pasal bank? Peguam. Kau peguam mana? Peguam? Mana peguam? Tadi kau cakap peguam sekarang lain pula. Siapa cakap peguam? Cik saya sini cakap pejabat mahkamah. Mahkamah tak ada peguam Mahkamah yang mana ada peguam kat sini? Habis tu bodoh betul lah. Betul lah peguam. Dah duduk mahkamah jadi peguam lah. Takkan jadi banduan pula. Peguam je. Saya baca tak habis bukan peguam. Alah samalah. Ada peguam kan dekat mahkamah? Saya bukan peguam. Ada ke tidak dekat mahkamah peguam? Memanglah. Bodoh ada pun. Cakap lah ada. Yang bodoh tak masalah. Cakap nak bodoh-bodoh sikit lah yang... Memang bodoh lah. Okey, sekarang ni cerita dah apa? Okey. Mula balik. Apa? Nak cakap apa? Nak suruh transfer duit? Nak suruh transfer duit? Banyak sangat duit ke? Banyak. Berapa banyak kau nak? Berapa banyak cik ada? Berapa banyak kau nak? Banyak cik ada. Saya dah cerita dulu. Adalah RM10. RM10? Banyaknya. Orang macam kau bagi RM1 pun terima. Ya ke? Miskin. Serius lah. Memang serius lah. Kalau saya dermakan sikit duit saya kat cik boleh ke RM10? Kesian. Kat situ nak makan pun tak boleh sempat tu beli. Ada malah. Alhamdulillah ada orang baik pagi-pagi buta ni rezeki murah. Yelah. Cepatlah. Aku bagi nombor akaun kau transfer. Cik dah lama buat kerja macam ni cik? Aku pula buat kerja macam ni. Engkau ke aku yang buat kerja menipu orang ni? Cik lah tipu saya. Aku tipu kau? Baiklah kelakarnya. Cik telefon saya. Cik lah tipu saya. Habis tadi yang call aku tu suruh sambung dekat pegawai kepala buta tu apa? Mana dah saya tahu cik ni. Cik yang telefon. Cik yang bodoh. Okey, sekarang ni nak cerita apa? Okey, sekarang ni daripada mana pegawai ni? Peguam Okey, peguam. Okey, kenapa? Bukan peguam. Cik ni kenapa? Cik pekak ke macam mana? Apa? Pegawai apa? Bank? Apa? Saya sendiri pejabat mahkamah. Mahkamah. Okey, betul kenapa? Nama saya Khairul. Nama cik kan saya tak tanya pun nama cik lagi. Tadi tanya nama. Bodoh betul lah kau ni. Bila masa saya tanya? Tak tanya juga. Itulah korang ni bodoh nak menipu tak kerti. Cik tu dah lama buat kerja macam gini. Aku scammer tipu orang. Ya. Lawak lah.